Hai guys, hari ni aku nak main game Roblox lagi. Ni nama dia agak malu lah juga Nama ni Kawaii Tower. Kawaii Tower. Kawaii. Sampai dia. Jom. Okey, lompat sini. Sini checkpoint. Okey, lompat sini. Aku tak suka dengan macam tu. Okey. Okey, kita lurus belok sini. Atas. Ke 6. Okey. Okey, ni kita kat sini lah. Lepas tu naik. Ini lah orang tu ke depan tu. Aku ni bukan goyang masalahnya. Okey. Nampak sini. Lepas tu hilang tak? Oh, tak hilang. Okey. Lepas tu kita tekan R. Okey. Jangan korang lagi subscriber lagi untuk capai 140 subscriber. Okey korang. Sekejap. Jom. Kat sini. Okey, aku ucapkan terima kasih kepada para yang dah subscribe. Contohnya aku jatuh nak jatuh ke tak nak. Aku fikir 24 kali kot. Okey. Tak apa. Kita apa? Okey. Atas ni. Okey, ni tak loncat tak apa. Sebab ni sama juga. Dia akan loncat sendiri. Okey. Ni kita ayah nak bawa loncat kan. Masakkan kerja dulu. Okey, cik. Lagi tak payah aku nak loncat kan. Masakkan kerja dulu lah kan. Okey. Aku tekan tekan 45 diamond. Kita nak kena kumpulkan 100 diamond. Dengan Allah, dia saja jatuh ni. Okey, ini kita kena berhati-hati. Okey, kita abaikan dia tu tadi. Okey, tak apa. Okey, dah kena. Okey, ni atas ni. Kita kena sabar je. Checkpoint lagi. Diamond akan naik 5. Atau kau baca CV 5. Ada 60 dah. Okey, ingat tak satu tu pokoknya dalam diamond tu ada 5. Kita ada menyusahkan betul tak? Okey, loncat atas ni. Okey. 27 dah. Sini. Kita checkpoint. Aku ada lagi 3 konten nak buat. Okey. Allah. Okey. Ini konten tak ada Rabu je. Mungkin kau tak ada. Esok buat konten ada kami. Kami dah balik kampung orang.
70. Allah, tadi. Tu kan diamond. Kita kan robot. Macam mana ni? Okey, sini. Ada ni. Dapat diamond. Ada ni. Okey, dapat checkpoint lagi. Okey. Dapat 80 diamond. Lagi 20 lagi. Lagi 20 diamond. Okay, apa kami dah? Lompat. Ya. Dapat. Jatuh, kita boleh balik ya. Okay, jauh. Lompat. Okay. Ya. Okay. Okey lah. Okay, jam. Lagi 10 lagi. Okay, dah lagi 5 lagi. Okay, nanti kat sana dapat lah tu. Dah, saya tu. Okay, dah sekarang tengok awak. Kalau korang sampai sini dulu video kita kalah, tekan suara tadi dapat aku juga. Tapi bawa. Okay. Ni ada ni. Ya, ni. Kita kena dapatkan diamond. Lepas kalau jatuh aku tak apa, sebab ada reset kan. Tak ada reset memang aku tak ambil lah ni. Ada reset boleh lah aku ambil kan. Nah, apa kan, takkan nak biar je. Sekejap, diamond kat bawah aku tak ambil ke? Baru dapat. Jom ni. Okay, lompat lagi. Dapat, lompat lagi. Yap, bau. Ya. Okay, damai lagi. Lompat. Lagi 70 lagi. Satu, dua, tiga, ada 3. Dah dapat 5 diamond dah. Okay, diamond dulu. Okay, diamond. Diamond dah. 155 diamond dah. Okay, dah lagi 40 lagi. Okay. Jauh dengan tu. Bye, okay. Ya. Okay. Ya. Okay, lagi 20. Lagi 20 subscriber lagi. Aku tak boleh kalau tinggi lagi. Kalau ada
Kalau diamond tu tinggi aku boleh turun. Lepas tu boleh dah kan. Boleh tempat tu kalau tak ada desain apa kan. Baik tak lah. Sakit. Okay, lepas tu lagi 5 lagi. Tak tahu lepas tu. Dah 200. Jangan ada. Okey. Sekejap dia tinggal naik. Ada lah. Budak tak pandai oleh dia. Allah aku nak muka kat sini. Kat sini aku ada jumpa tuan. Dia kita ada aku tak ada. Diamond tu. Diamond tu bekas barang diamond kan. Nampak kan? Ya. Pasal lagi dekat banyak siapa ada ambil. Oh tak ambil lagi. Ya Allah. Apalah jenis orang. Kita kena patah balik untuk ambil diamond. Okay. Tak ambil situ dah banyak dah aku tak ambil korang. Tengok satu tak ambil. Okey lah korang sampai sini dulu. Tak ambil kan. Okay jom. Banyak gila aku tak ambil diamond tau. Kena kumpul diamond je. Diamond dah banyak. Okey tu. Diamond dah 240k. Otak pun ok. Okey. Lepas tu nak macam ni. Macam ni. Ya. Lepas tu kita ada lagi dekat situ tu. Tak jangan risau lagi tau. Sebab ada lagi yang kita tak ambil lagi. Diamond tu. Walaupun bukan diamond tu diamond juga lah. Satu. Berapa banyak aku tak ambil ni ya Allah. Banyaknya. Banyak dah tak ambil lagi diamond. Aku rasa diamond tu baru muncul sebab ada orang ambil kan. Okay, kita kena ambil diamond tu balik. Lesen. Tak boleh lesen. Okay, lesen. Baru selamat. Aku rasa diamond tu aku muncul balik lah. Okay. Tengok dulu. Okey lah korang, sampai sini video kita. Kalau ada terkasar, tersilap kata aku minta maaf. Bye bye.